Kenapa mahal? Tengah marah. Gosip jangan record. Yang 1 jam tu Mas tu tak ada orang susun kursi dia orang gila. Rata gitu tak apa tau. Dia macam ni Knowledge infrastructure. So benda ni kena complement tu. Sekejap sekarang ni yang belajar pasal OBI buat faham masuk dalam sini. Okay? Okay korang, hari ni kita orang nak jumpa MD Johor. sekali yang poster dia jalan tu. Hari ni kita nak jumpa MD Johor. Korang excited tak? Sebentar saja lagi Dia terik. Tak payah dah. jika untuk mengisi atau mengimbas QR code yang telah ditunjuk. Oh, lagi. Tu lagi. Nampak langsung. Nampaknya. العالمين والصلاة والسلام على Tuan Azman Tamin selaku Fungsi Jawatankuasa Pendidikan dan Pusat Johor, Ciknik Syamudin, Ciknik Pemerintah Ketua bagi tahu saya lama ada pantun, tapi saya nak berpantun juga. Harum mewangi di waktu pagi dewan. Selamat datang hadirin yang dihormati ke bumi segamat yang penuh bererti. Fadliyah dari Mazin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memastikan program diisikan oleh Ibu Pulang. Sekian dan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mengucapkan berusaha Encik Syamudin di Muhammad Yusof, Ketua Digital Sahabat MDEC untuk menerima cenderamata penanggulangan daripada UITM. Majlis seterusnya mempersilakan Muhammad Puan Azlan Amir. Satu, dua, tiga. Okey, kita buat signature yang akan terus hari ini. Ibu cari rekod sikit. Mak saya belah tangan dah boleh. Satu, dua, tiga. Okey, kita nak buat rekod video sikit. Okey, Apa lagi? Video kita kena ada. ini ada nak video nak ucap apa atau kita sebut maju Johor? Maju. Maju. Okey. Ini rekod kedua kali ni. Okey. Kali ni kita buat betul-betul Abang tak kuasa ikut sikit? Okey, semua kena kuat sikit. Suara saya memang dah kuat dekat mikrofon. Yang pelajar dan juga tetamu penghormat untuk kuatkan lagi suara. Last dah hari ni, sesi petang ni. Maju. 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 Okey. Nanti cari video. Nanti cari Sorry. Okay, ambil gambar. Kita orang baru habis program. Oh ya, ngejek. Kita orang baru habis program JTDC dekat DST daripada pukul 8 sampai pukul 5. Lepas tu sekarang kita orang dua pergi ke pasar. Lambat sikit. Here we go. Johor. Go. Maju. Maju. Hi guys, kita orang dah habis program. Lepas tu kita orang nasi lemak. Catch. Hai. Bye Daya. Bye. Oh. Daya. Pika. 3 kali je.
Pika. Oh, Pika. Nak apa ni? Kenapa? Katakan nak tempeh. Nak magi dulu. Okay, sekarang kita pergi Bazaar Ramadan pada bulan Syawal. Zulkaidah lah. Tapi ada Bazaar Ramadan. Ni kau makan ni tak? Apa tu? Tak, aku tak makan kuih-kuih berminyak. Afrika beli sebab kukus sebab apa? Sebab dia diet. Tak nak. Tak nak mayonnaise je. Bukan main, tak nak main ni. Marah bang. Marah dia bang. Basah. Wow. RM1. Sekarang aku tak pergi masjid kau Afrika hari ni. Kenapa? Penat. Oh tak apa. Nanti kita cerita tentang hari ni. Serabut lah. Weh. Gempak siul. Dia buat motor lepas tu tunjuk tangan. Sana lah. Kau nak pergi makan kat mana? Cepat weh. Cakap Tak akan duduk je. Salah aku 9. Afrika Afrika. Baik kau pergi masjid gila. Mah dia tak boleh cakap. Dengar ceramah. Afrika pergi mana film malam ni? Duduk je. Duduk kat mana-mana lah. Duduk bercakap lah. Malam ni kau baca cerita pula tau. Tak, duduk je. Duduk melepak. Dengan kau cerita. Ha? Dengar aku cerita. Habis dah dengar beria-beria aku. Tak apa lah. Best je. Tak nak malu lah aku. Tapi apa-apa kau jerit lah kan. Sebab